Customer ni call, kata kepala pipe dia dah rosak. Lepas tu kepala pipe dia dah beli, minta tolong pasangkan je. Saya pun segan lah sebenarnya. Kalau cuma pasang kepala pipe ni, kepala pipe dia dah beli. Segan. Lepas tu kita tengok pula kepala pipe yang dia beli tu cuma yang dekat DIY kan. Tapi saya cakap lah dengan customer tu, kalau puan ada anak ke, ada suami ke, tak boleh ke diorang pasang? Saya kata macam tu. Sebab kalau panggil saya, nanti takut mahal. Saya kata macam tu. Sebab saya kena kira semua kos, macam pergi balik minyak, tenaga, masa, barang-barang yang saya bawa. Lepas tu, gaji saya nanti akan jadi mahal puan. Saya cakap macam tu. Kalau boleh ada anak atau suami tu suruhlah dia orang pasang. Saya cakap macam tu. Dia cakap suami dan anak dia pun tak reti nak pasang. Dia cakap macam tu. Kalau macam tu nak tak nak saya bagilah harga sekian-sekian. Tapi puan tu cakap okey boleh lah. Tapi kalau boleh nak datang sekarang. Dia cakap macam tu. Saya cakap kebetulan lah dia tak jauh sangat, dalam 30 minit daripada rumah saya lah. Saya cakap okey lah boleh.